Kali ini kita nak belajar pasal tolak pecahan. Tolak pecahan ni, syarat dia mesti sama. Bahagian bawah ni mesti sama. Contoh yang ni 7 mesti sama dengan 7. Jadi kat sini kita ada 6/7 tolak 1/7. Jadi kita boleh tolak teruslah. 6 tolak 1 sama dengan 5. 5, 7 kat bawah. Jadi jawapan dia 5/7. Kalau yang ni kita ada 4/5 tolak 2/5. Jadi 4 tolak 2 sama dengan 3. 3/5. Kalau yang ni kita ada 4/5 tolak 1/10. Yang ni kita tak boleh nak tolak terus sebab bahagian bawah dia tak sama. Bahagian bawah ni, yang ni 10, yang ni 5. Jadi, kita kena samakan dulu bahagian yang bawah ni. Jadi, untuk samakan bahagian yang bawah ni, kita kena pilih nombor yang lagi besar. Dalam soalan ni, nombor yang lagi besar, nombor 10. Jadi, kita kena cari 5 darab berapa sama dengan 10. Jadi, kat sini, 5 darab dengan 2 sama dengan 10. Kalau yang bawah ni, kita darab dengan 2. Yang atas ni pun, kita darab dengan 2. Jadi, dia akan jadi 4 darab 2 sama dengan 8. 8, 5 darab 2 sama dengan 10. 8/10 yang ni. Dia akan jadi 8/10 tolak 1/10. 8/10 tolak 1/10 sama dengan 7/10. Okey, yang ni jawapan yang ni lah. Jawapan akhir lah, 7/10. Jadi, kadang-kadang dia boleh juga buat soalan macam ni. Ni soalan ni, dia bagi macam ni. 6 tolak 1/7. Jawapan dia tetap samalah. 6 tolak 1 sama dengan 5/7. Yang ni 4 tolak 2. 4 tolak 2/5. Jadi sama dengan 4 tolak 2. 4 tolak 2, 3. 4 tolak 2, 2 lah kan? Silap tadi. Silap kat sini. Okey. 4 tolak 2 sama dengan 2 lah. Okey, ini 4 tolak 2 sama dengan 2. 2/5. Jadi kadang-kadang dia bagi soalan macam tu lah. Yang ni 5/7, yang ni 2/5, yang ni 7/10. Untuk gambar dia, gambar pecahan dia macam ni, lebih kurang lah. Satu bulatan ni, dia ada 7 bahagian lah. 7 bahagian. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 5/7 ni maksudnya 5 bahagian daripada 7 bahagian lah. Yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4, 5. Jadi 5 daripada 7 bahagian. Jadi 5/7 lah. Yang kat sini kita ada 2/5. 2/5 maksud dia satu bulatan ni kita bahagi kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 bahagian. Jadi kita dorek 2 kat sini. Jadi 2/5. 2 bahagian daripada 5 bahagian. Yang ni pula kita ada 7/10. Jadi kita buat macam ni lah.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 7/10 maksudnya 7 bahagian daripada 10 bahagian. Yang kat sini kita ada 10 bahagian. Jadi kita loreh 7 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagian. Jadi 7 bahagian daripada 10 bahagian. Jadi baki yang tak loreh ada 3 kat sini. Jadi ini dah maksud dia 7/10. Okey, jadi senang je lah untuk tolak pecahan. Dalam tolak pecahan ni, dia punya syarat dia, bahagian bawah ni mesti sama. Baru kita boleh tolak. Contoh yang ni 7 samalah. Jadi kita boleh tolak terus. Tapi kalau bahagian bawah dia tak sama, yang ni 5, yang ni 10, kita kena pilih satu nombor besar. Yang kat sini nombor yang lebih besar, nombor 10. Jadi kita kena ambil 5 kena darab dengan 2 sama dengan 10. Jadi kalau yang bawah ni darab 2, yang atas ni pun mesti darab 2 lah. 4 darab 2 sama dengan 8 lah kat sini. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi kita akan dapat pecahan baru dah kat sini. 8/10 tolak 1/10. Kita bawa je lah sini. 1/10. Barulah kita dapat jawapan dia 7/10. Okey, itu saja untuk tolak pecahan. Jangan lupa subscribe, like dan komen kat bawah kalau ada soalan. Bye-bye.